Caca jangan makan dulu. Sabar. Ya Pak Su rasa dulu. Sebab Caca belum pernah makan ni tau. Sabar. Nanti kalau... Kenapa pula? Sabar, rasa. Caca belum makan. Belum pernah makan ni. Ya. Tunggu. Kalau Pak Su cakap boleh, baru kau boleh. Su rasa dulu satu-satu. Tak kena. Okey. Ya, saya sudah. Aku sedap ke tak? Sabar dulu. Baru rasa satu, tunggu. Sabar. Takut bahaya. Aku makan dulu. Aku bahaya. Iyalah, Caca kan tak belum benar. Kalau Pak Su aman, elok. Berarti untuk Caca pun elok. Sini. Sedap ke tak Pak Su? Tak. Pak Su belum telan lah Pak Su. Sedap ke tak? Kalau tak sedap, betul tak sedap? Sabar, Pak Su belum. Rasa dulu, rasa. Rasa kan tu. Tak. Sedap ke tak? Katalah. Telan lagi belum? Sabar. Sedap. Aman. Jadi Caca boleh rasa. Rasa mana? Tadi Pak Su rasa mana? Ini dengan yang ni. Sekarang Pak Su nak rasa yang ni. Caca tak sabar ke makan? Dodol namanya dodol Garut. Dodol banyak macam itu